Dia koyak dengan saya. Dia koyak. Macam saya bagi tahulah. Korang pun semua saksi. Saya tak kacau dia pun. Memanglah ada dalam senarai. It's about timing je. Ini semua peraturan yang Allah tetapkan. Kita merancang tapi Allah yang tetapkan. Marking dah lama dah. Tunggu timing je. Sekali dia pun balon saya. Bila dia balon cantik lah. Mana reason tu ada lah. And then seperti mana yang korang tengok lah. Wallahi lah tak nak sebut saya lah. Wallahi lah 3 kali. Semalam dia koyak. Banyak video dia guys. Terlalu banyak video dia. Berdegit-degit. Tadi saya dah keluar kat buku-buku. Yang saya nak ulas video ni lah. Saya nak bagi korang dengar. And then saya akan pause. Saya akan ulas. Bagi korang faham lah apa yang sedang berlaku ni. Macam mana tu boleh pengaruh? Sebenarnya kalau tengok muka dia lagi best. Tapi takut tengok muka kena ban kan. Try lah Nak dengar suara ke tengok muka? Tengok dengar suara lah kan. Takut kena ban pula. Bagi dengar suara lah Engkaulah punca menjatuhkan Tun bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang Nur Izzah anggap dia seperti Tok, ya, dan juga Kak Wan sewaktu angkat sumpah sewaktu Sultan Muhammad kelima yang telah memberi pengampunan. Saya ada dalam istana sewaktu itu. Tapi Kau dengar. Salim Kongkang, Salim Abdul Rahman, Salim Kongkang. Kau dengar balik. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.